pepek pink basah cemilan khas Oh, mana? juga pepek hitam, pepek coklat, dan pepek pandan. Kamu suka pepek yang mana? Oh, nama kuih ke? Nak tak nama makanan letak lah elok-elok. By the way, pepek nampak macam sedap lah. Jom try buat. Tuang 1 liter air, Alright, 1 liter air. 5 lembar daun pandan, Aku ada 3 je bang, bedal je lah 400 ml santan instan, 1 kotak, santan kotak, 500 ml. Lebih kurang halal je lah. dimasak sampai dengan mendidih, biarkan dingin di suhu ruang. Bahan lainnya 350 gram tepung tapioka, Alright, tepung ubi kayu. 150 gram tepung beras, Kat Speak Mat tepung beras habis abang. Kalau yang ni boleh tak? Rice juga. 200 setengah dia. Okey, 100 setengah. 50 gram tepung terigu, Tepung gandum 400 gram gula pasir, setengah, naik sikit. Biasalah duda mana ada timbang. Lepas tu tiba-tiba limpah pula. Allahumma salli ala Muhammad. tuang bahan santannya lalu diaduk sampai dengan merata. Bang, aku dah lapar ni. Nak tunggu santan tu sejuk lama sangat So aku tuang terus je lah. Lepas tu bila aku gaul, jadi macam ni. Sendok teh pasta vanila, Alright, esen vanila. dibagi jadi 2 atau tambahkan pewarna sesuai dengan. Tambah pewarna merah. Lepas tu kacau. Tuang adonan putihnya, kukus selama 3 menit, Tuang adonan putih. Lepas tu 3 minit. lalu adonan lainnya sampai Alright, adonan lain 3 minit lagi. akhir kukus selama 20 menit dan Alright, dah habis semua, kukus 20 minit. kalau udah dingin potong-potong pepeknya. Bang, abang tengok aku punya pepek ni. Dah tak rupa kuih abang. Memang rupa macam pepek. Tak apalah, boleh makan lagi kan. Jom rasa dari 1 sampai 10. Rasa kuihnya tu dah ada bang. Sedap pula tu. Tapi itulah dia punya bentuk tu macam muntah pating gelok. Korang ada idea tak nak buat apa dengan kuih ni? Nak buang sayang. 4/10. Okay, thank you.